Saya beli rumah flat subsale, saya sewakan ikut bayaran jumlah loan saja. Tak ada untung, tak ada rugi. Cik Amira Proton. Tahniah Cik. Bukan senang dapatkan rumah yang sewa dengan bayaran jumlah loan adalah sama ya. Dan setiap bulan adalah kosong. Walaupun kosong, kita tengok untuk akhir bayaran tersebut, akhir tempoh pinjaman tersebut, itu rumah milik kita kan. Itu yang selalu kita nak lah. Izinkan saya untuk beri sedikit pandangan apabila saya lihat strategi ini. Saya rasa ada ramai pelabur hartanah dia terlepas 3 perkara ni. Yang pertama, anda tak ambil kira bayaran cukai dengan maintenance fee. Kalau ini flat, maintenance fee mesti ada belah. Cukai dengan maintenance fee. Anda mungkin kata, yalah sikit saja jumlah dia setiap bulan, saya bolehlah bayar RM100 ke macam mana. Tapi lama kelamaan kan, kalau anda biarkan berterusan, dia akan sakit tau poket. Dan bayaran yuran semua ni, insurans semua ni bukannya tetap setiap tahun. Mereka akan meningkat. Ini akan meningkat. Semua kos meningkat, inflasi ada dan mereka akan meningkat. Yang kedua, apabila kos ini meningkat kan, akan ada ramai penduduk yang di sana yang mungkin tak boleh bayar. Dan apabila mereka tak boleh bayar yuran penyelenggaraan, kemudahan semua tidak diselenggara. Kalau bangunan tu nampak buruk, kalau peredaran masa dah nampak hitam-hitam, tak ada cat baru, ini juga akan mengganggu harga dan sewa anda. Okey? Kalau maintenance tak cantik, memang akan mengganggu sewa dan kenaikan harga hartanah anda. Okey? Yang ketiga, biasanya anda kalau dapat rumah nak sewa, cari ejen kan untuk sewakan. Ramai yang tak fikir yang bulan pertama anda kalau guna ejen, bulan pertama tu ejen punya commission. Jadi maksudnya anda hanya dapat 11 bulan saja sewa. Kalau yang keempat, kalau rumah anda tu susah dapat penyewa, mungkin sebab terlalu banyak rumah baru yang sekeliling, atau rumah anda dekat dengan stesen LRT, stesen kereta api yang membolehkan orang bergerak dengan lebih jauh, tinggal lebih jauh tapi kerja kat bandar. Lebih murah sewa di sana. Anda mempunyai lebih banyak persaingan. Okey? Akan mungkin kosong sebulan. Kalau kosong sebulan dan kena bayar ejen sebulan, anda dah hilang 2 bulan sewa. Okey? 2 bulan sewa ni macam mana? Anda yang keluar dari poket anda untuk bayar bank. Okey. Ramai yang tak fikir pasal ini. Tempoh kosong. Apapun, saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Amira yang berkongsi. Dan Cik Amira sini memang ada seorang yang tahu pelaburan hartanah lah. Saya percaya Cik Amira dah buat banyak analisa sebelum membeli rumah flat. Saya sini cuma kongsikan apa yang mungkin pelabur-pelabur hartanah atau siapa yang nak beli hartanah rumah untuk sewa keluar mungkin dah terlepas. Okey?